Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Badadi dan salam kita sandingan bangsa. Jadi pada hari ini kita akan membuat podcast tentang pembentangan 7 modul adab daripada Pusat Islam. Jadi program ini anjuran Majlis Perwakilan Pelajar UTM dengan kerjasama daripada Pusat Islam, Jabatan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar, bahagian kebudayaan dan oratori dan juga kru-kru daripada UTM Studio. Jadi bersama saya pada hari ini adalah salah satu ikon Pusat Islam yang sangat handsome, iaitu Timbalan Pengarah Pusat Islam, iaitu Ustaz Mahyudin. Menggunakan diri, Ustaz. Terima kasih. Saya Mahyudin bin Mat Sarip, Timbalan Pengarah Pentadbiran dan Operasi Pusat Islam UTM, juga menjaga unit takmir. Jadi kita menjaga operasi dan pentadbiran di Pusat Islam UTM lah. Terima kasih, Syamil. Okey, jadi pada hari ini kita akan membincangkan tentang adab terhadap keluarga. Jadi sebagai seorang pelajar ataupun student UTM ataupun student daripada universiti lain, apakah yang kita boleh faham daripada adab kepada ibu bapa ni? Jadi boleh ceritakan sikit, Ustaz, maksud ataupun definisi adab kepada keluarga. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati saudara Syamil, kita punya moderator yang sangat handsome, manis mukanya. Nampak gaya anak soleh tu dah ada dah. Dengan sungkur je. Lighting dia percaya kan. Munawar. Seorang yang saya kira seorang anak yang soleh. Bangga saya dapat ada anak seperti Syamil. Jadi pertama-tamanya bila kita sebut pasal adab Syamil, adab. Adab pada ibu bapa, ia satu, dia kita bukan nak memaksudkan sangat, tetapi sebagai satu tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab. Kita nak beri pemahaman kepada pelajar. Betul. Ia adab ini pada mak bapak ni ialah tanggungjawab. Yang mana kita wajib lakukan dia. So tak boleh tidak. So sebagai seorang anak dia tak boleh lari lah. Betul. Tak boleh lari. Ini betul ke ni kena buat, wajib ke hormat bapak ni? Dia tak ada. Dia memang satu tanggungjawab, kewajipan yang kena ada pada setiap diri insan itu sendiri. Selagi dia ada mak bapak, dia tak boleh lari pada tanggungjawab itu. Jadi khusus hari ni kita tentang pelajar-pelajar kita ni, so kita kena tekankan pada adab pada pelajar-pelajar kita, bahawa mereka adalah seorang anak yang bertanggungjawab pada ibu bapa dia. Selagi ibu bapanya ada, dia kena berikan perkhidmatan yang terbagus, terbaik servis terbaik untuk mak bapak kita. Jadi dia sebut tentang adab tadi tu, dia kewajipan, dia wajib. Jadi wajib ni apa dia? Wajib ni dibuat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Maknanya kalau kita tak ada adab dengan mak bapak kita, dia satu dosa besar. Betul. Dan di antara perkara yang dosa besar ialah menderhakai ibu bapa. Allah kata wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah kata Tuhan kamu mewajibkan kamu jangan menyembah selain daripada Allah. So kena sembah Allah. Wa bil walidaini, dan untuk mak bapak, wa bil walidaini ihsana, kena berlaku ihsan yang terbaik untuk mak bapak. So untuk pusingan pertama ni, saya nak tekankan Syamil dan kepada semua pelajar UTM dan semua pelajar yang dan semua pendengar lah bahawa adab kepada mak bapak itu tanggungjawab kita sebagai seorang anak sebenarnya. Wallahualam. Jadi Ustaz, kalau macam student, kita kan jauh dengan ibu bapa kan. So, adakah kita lari daripada tanggungjawab tu, Ustaz? Itulah dia bila soalan tu macam itu, macam ada orang buat dia lari tanggungjawab. Kita ni ialah UTM ni, UTM ni pelbagai pelajar-pelajar ni datang daripada jauh-jauh. Syamil datang daripada, Syamil orang mana? Saya orang Johor. Dekat pula tu Syamil orang jauh. Ada orang Johor. UTM ni ada orang Johor, ada orang Negeri Sembilan, ada orang Pahang, ada orang Kelantan, ada orang Langkawi, dan orang luar negara dan sebagainya, orang jauh-jauh. Jadi bila mana kita jauh ni, adakah kita putus dengan bapak kita? Betul, kita lari tu. Adakah kita lari tanggungjawab? Sebenarnya makin kita jauh dengan mak bapak kita,
sebenarnya inilah satu wasilah kita makin dekat dengan bapak kita. Kadang-kadang kita dengan bapak kita dekat-dekat, kita jarang cakap ini rindu. Saya dengan anak saya pun sama. Depan anak saya tak cakap ini rindu. Tapi bila mana dia dah balik Shah Alam ni, alamak ayah rindu engkau lah nak. Dia rasa gitu kan, nampak tak? Jadi sebenarnya kadang-kadang itu pengikat kasih sebenarnya. Bila kita jauh dengan bapak kita ni, kita rasa rindu kan. Macam Syawal ni kan, tengah Syawal ni kan, lagi kita rasa macam alamak tak puas raya dengan bapak kita. Jadi memang tak akan putus hubungan itu. Kita jauh ke mak bapak kita, kita dekat ke mak bapak kita, hatta mak bapak kita dah tak ada lagi dah dekat dunia ni. Allah dah cabut jauh je, hilang daripada kita, tetapi kita, hubungan kita tetap ada dengan mak bapak kita. Dia tidak akan putus. Sampai bila? Sampai di syurga nanti. Allahu Akbar. Sampai syurga. Besar tu pahala. Itulah besar pahala dia. Kasih sayang kita mak bapak kita sampai syurga nanti. Jadi itu kita kena terapkan, bahawa alangkah di syurga pun kita tidak putus, apatah lagi sekadar kita di jauh di universiti dan sebagainya. Jadi kalau macam student dah jauh, jadi apa yang student boleh masih lagi berbakti betul kepada ibu bapa dia walaupun dah jauh macam ni? Antaranya macam yang kita tahu doa. Jadi selain daripada doa ada ke Ustaz? Okay, so first of all kita bila jauh mak bapak ni, ini kita punya tanggungjawab kita. Cantik tu. Yang Syabir cakap tu cantik. Doa kan? Doa tu dah betul. Cantik tu. Itu satu connection sebenarnya. Connection. Kita ni, memang saya kata kita ni ada handphone. Kita boleh bual dengan bapak kita sebagainya. Tetapi sebenarnya connection paling kuat dia apa? Allah Ta'ala. Allah. Walaupun kita ada handphone sebagai alat medium perhubungan, tetapi alat medium perhubungan yang paling kuat dan erat sebenarnya doa. Yang Syamil sebut tadi, doa. Kenapa dia paling kuat? Sebab bila connection tu dengan doa, dia tiga hala. Kenapa pula? Kita sebagai pelajar, anak tadi kan, Allah sebagai tempat kita bermohon, dan mak bapak kita. Jadi maknanya hubungan connection tu dia jadi kuat kerana adanya Allah SWT. Jadi kita sebagai anak ni, bila mana kita jauh mak bapak kita ni, kita tengah belajar pula tu ni, sebenarnya kita sangat dianjurkan banyakkan berdoa kepada Allah untuk ibu dan bapa kita. Syamil tahu kan, seorang pelajar ni doanya makbul tak? Sangat makbul kan. Orang menuntut ilmu ni doanya makbul. Malaikat sentiasa rentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Maknanya ketika itu Allah angkat darjat seorang pelajar, doanya makbul. Doanya makbul. Lepas tu campur pula dengan doa ibu. Doa ibu bapa pula. Syamil jangan lupa doakan saya. Doa makbul kan tu, jangan lupa okay. Jadi bila mana kita ada connection dengan Allah, kita tawajuh dengan Allah. Doa kita, Allahumma ghfirli dhunubi, ya Allah ampunkan dosaku, wali walidaya, kedua orang tuaku, warhamhuma, kasihanilah dia ya Allah, kama rabbayani, sebagaimana dia kasihkan aku ketika aku kecil. Itu doa tu. Itu kalau siapa tak apa doa tu, kena pencen jadi anak. Tak ada jangan jadi anak, kita resign. Jadi doa tu kena wajib hafal. Tak hafal bahasa Arab, bahasa Melayu dia. Mudah je kan bahasa Melayu dia. Kalau bahasa Jawa boleh? Boleh. Kalau orang tu orang Jawa. Siapa orang Jawa ke apa dia? Jawa. Jawa. Sama dengan saya, sekapal. Sekapal ke saya. Jadi first tu, bagi anak ni yang kita jauh dengan mak bapak ni kat universiti ni, saat-saat kita menuntut ilmu, doa kita dimakbulkan, darjat kita dinaikkan oleh Allah, kita connection dengan Allah, kita doakan mak bapak kita dengan doa tadi tu. Jadi bila mana ia sedemikian, dia akan jadi rapat. Rapat. Baik, jadi itu dari sudut kita dengan Tuhan. Nombor dua, kita ada medium. Ada handphone dan sebagainya. Cuba kita kira. Kita WhatsApp kawan kita, Syamil ada awet tak? Macam ada je. Sekarang tak ada. Sekarang tak ada dah. Alamak, dah tak ada. Itilat. Dah kita. Okay, saya doakan jumpa balik. Cuba kita checklist diri kita. Kita WhatsApp ke call awet kita, banding kita WhatsApp and call mak bapak kita, mana lebih banyak? Jangan jawab. Jangan jawab. Nanti kantul. Lebih banyak tanya kawan. Kan? Pasal assignment. Pasal assignment. Betul. Sangka baik. Ustaz ni pun kan. Sangka baik kan. Okay. Nice tu. Bagus lah tu. Jadi saya nak cerita kat sini. Maknanya antara kita dengan kawan kita, bapak kita, mana lebih banyak kita berbual? Kawan kan, sebab universiti kawan kan. Jadi kita koreksi diri kita. Mungkin kita taklah kata sama banyak kawan kita dengan bapak kita, sebab kita kawan kita assignment, ada banyak kerja, periksa, bapak kita takkan nak buat benda yang sama. Tapi at least 1-2 hari tu kita kena ada connection dengan bapak kita. Betul. Sebab apa, Syamil? Kalau kita Ustaz selalu cerita, melihat wajah mak bapak kita pun dapat pahala. Ingat tu.
Walaupun chat mak dah makan belum? Itu pun pahala tak? Pahala. Melihat wajah mak bapak kita dapat pahala, apatah lagi kita mendengar suara dia. So kita ada apa nama sekarang VC video call. Video call. So kita VC mak bapak kita. Nampak wajah dia dapat pahala, mendengar suara pun dapat pahala dia. So boleh buat kan? Senang kan? Senang boleh buat sangat kan? Hantar stiker pun dapat pahala. Betul. Kat mana-mana kita boleh buat. So jangan lupa. Tapi yang kita bincangkan tadi tu untuk student yang ada ibu bapa. Jadi bagaimana pula kalau student yang ibu bapa dia dah meninggal? Okey. Jadi itu memang hakikat itu memang kita kena hakikat terima. Saya tak nafi pelajar UTM kita ni ada mak bapak yang dah meninggal dunia. Saya tak nafi ada pelajar UTM ni ada yang anak yatim. Dan mungkin ada anak yang yatim piatu. Ini semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua jadual Allah. Allah susun sebaik-baiknya. Okey. Jadi kita masih ada hubungan tak dengan mak bapak kita sedangkan dia dah tak ada lagi ke dunia ni? Sebenarnya ketika mak bapak kita dah tak ada daripada kita, mak bapak kita sangat-sangat perlukan kita. Sebab? Ingat tak Nabi pesan? Apa Nabi kata apa? Terputus segala anak Adam, semua amalannya kecuali tiga kan? Sedekah jariah, ilmu memberi manfaat. Nombor 3 apa? Doa anak yang soleh. So ketika itu mak bapak sangat perlukan kita. Maknanya bila kita putus hubungan mak bapak kita kena kematian dan meninggal dunia, sebenarnya mak ayah kita sangat perlukan doa kita. So pada ketika itu sedang menanti Allah, kita akan berikan perkhidmatan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Apa boleh kita buat? Doakan dia. Yang kedua apa? Kita boleh sedekahkan apa-apa untuk dia. Kita sedekah apa saja, kita sedekah niatkan untuk mak bapak kita sekali. Dan kita boleh ziarah kuburnya, bacakan ayat suci Quran dan sedekah kepadanya. Kalau ada perlu yang dilunaskan hutang-hutangnya, kita lunaskan. Kan? Contohnya fidyah puasanya. Contohnya kan? Loan banknya. Kalau mana tu PTPTM pun ada. PTPTM bapak kita kan. Kalau lah ada. Yes, kita kena selesaikan sebagai anak. Dan itu jaminan Allah. Anak buat macam itu kat bapak dia, syurga bagi dia. Confirm. Anak soleh ni confirm masuk syurga. Hebat kan? Allah angkat darjat kan So itu dah dia. Berkenaan student-student yang menjalankan tanggungjawab sebagai ibu bapa ni, ibu bapa jauh, ibu bapa yang dah tak ada kan. Jadi apa sarana ustaz dan apa doa dan apa zikir yang boleh kita berikan kepada ibu bapa kita yang sama ada yang jauh ataupun yang dah telah meninggal dunia? Baik. Cantik soalan Syamil tadi So untuk solusi kita yang di hujung kita punya perbincangan kita pada hari ini, pesanan saya untuk pelajar-pelajar, sebenarnya saya nak ingatkan satu perkara. Sebab pasal pesanan tadi, kita pelajar kena ingat semua pesanan mak bapak kita. Betul tak? Betul. Syamil kalau nak pergi balik ke UTM apa biasa mak bapak kita pesan? Jaga diri baik-baik, jaga solat, bawa motor hati-hati. Kan? Sebenarnya kalau kita nak tengok sini bila mak bapak kita kata jaga diri baik-baik tu, sebenarnya dia satu pesanan yang merangkumi segala-galanya. Kenapa pula? Jaga diri baik-baik. Apa dalam masa itu? Jaga solat. Jangan tinggal tu. Banyakkan doa pada mak dan ayah kita. Itu jaga diri baik-baik tu. Belajar betul-betul. Nampak tak? Yang ini kita selalu lupa. Mungkin mak kita tak kata okey periksa baik-baik, jawab periksa sepelan-pelan, baca buku. Mak kita tak sempat cakap itu. Kan kalau dia ambil sains, nanti kalau belajar kimia baik-baik. Mak kita tak faham semua tu kan. Tapi dia mak kita sekali je. Jaga diri baik-baik. Dalam tu bermaksud sekali dengan belajar bersungguh-sungguh. So tanggungjawab anak pada mak bapak dalam bab kita menuntut ilmu, belajar bersungguh-sungguh. Belajar bersungguh-sungguh. Jangan abaikan pelajaran kita. Hormati guru kita. Dia sangkut paut kat sini. Walaupun nanti ada ustaz akan ulas tentang adab dengan guru. Maknanya kat situ dalam kita pesan, jaga hubungan kau dengan guru kau kat sana je nak. Jaga diri baik-baik. Jaga perhubungan. Jangan buat pelik-pelik. Itu kan Jadi pertama sekali
saya nak pesankan, ingat pesanan mak bapak kita tadi tu. Jaga diri, juga jaga hubungan daripada jaga hubungan dengan orang sekeliling, dan jaga juga hubungan dengan Allah. Yes. Bahasa Arab dah lupa. Hablum minallah. Hablum minallah dengan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dengan hubungan dengan manusia. Jadi student kena take note benda tu untuk praktikkan. Praktikkan. So kita nak pelajar-pelajar kita ingat semua pesanan mak ayah kita. Jaga diri baik-baik. Itu dah menutup merangkumi segala-galanya. So seterusnya saya nak pesan, solat jangan tinggal. Itu penting. Kita jangan cakap lah kita nak berbakti pada mak bapak kalau dengan Allah pun kita tinggal. Macam mana Allah kita tinggal, nak kita mak dengan bapak memang tak lah kan. Jadi jaga hubungan kita dengan Allah. Bila kita jaga hubungan kita dengan Allah, Allah akan jaga hubungan kita dengan manusia. Itu memang itu dah pasti. So kalau kita tak jaga hubungan kita dengan Allah, macam mana kita nak jaga hubungan kita dengan manusia. So solat jangan tinggal. Betul. Solat jangan tinggal. Yang ketiganya apa boleh kita buat? Tadi sedekah tadi tu. Sedekah, kita sedekahkan untuk mak ayah kita sekali. Berterusan. Bacakan Fatihah untuk kedua orang tua kita, sama ada hidup atau meninggal dunia. Kedua-duanya boleh. Doakan dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali tu doa yang tadi tu, jangan sampai lupa Allah maghfirli dzunubi wa li walidayya. Pada saya lah, kalau korang sibuk sangat sekalipun, lepas solat at least doa itu jangan tinggal. Jangan doa makan pula. Dia lupa doa makan pula. Jangan doa tidur pula. Jangan tidur pula. Allah beri lana pula dia doa kan. Jangan. Paling tidak, saya sibuk, saya faham. Sibuk dan sebagainya, assignment banyak. Tapi paling tidak, doa Allah maghfirli jangan tinggal. Kalau kita second, berapa second Syamil? Allahumma fili dhunubi wali walidayya. Tak sampai seminit pun. Tak sampai 10 minit. Takkan tak boleh buat kot. Handset makbuk WhatsApp makbuk boleh pula. Kan? Itulah student ni. Student tu. Awak okey. Buka percaya kan. So itu pada pandangan saya, paling tidak lepas solat doa mak bapak jangan tinggal. Okey. Jadi dengan pesanan Ustaz Mahyudin tadi, maka kita tutuplah tirai perbincangan kita untuk siri yang pertama ni. Jadi terima kasih kepada penonton yang telah tengok. Terima kasih Ustaz Mahyudin. Sama-sama. Terima kasih kepada kru-kru dan juga anjuran program ini. Jadi ucapan daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hashtag adab terpuji, bakat berkualiti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.